Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Hari ni macam ni korang tengok tadi di atas, hari ni kita akan tengok lembu. Tahu lembu tu dah sembelih ke apa? Sebab sekarang dah aku 10. So kita on the way nak ke sana ya guys. Kita jalan kaki je, dekat je. So kan, aku ada good news. Aku pandai bawa motor guys. Wow. Tak sangka aku pandai bawa motor. Sangat tak sangka. One eternity later. Okay guys, aku lupa nak rekod yang dah sampai dekat rumah tu, dekat tempat kejadian untuk disembelih. And aku lupa, aku minta maaf. Tapi kita boleh skip terus kat lembu ni lah. So, bye-bye. Okay guys, so sekarang result. Inilah result selepas kena sembelih. And ayah aku tengah pegang kaki. Pak uda aku pun tengah pegang kaki. Yang baju pak uda aku tu yang baju coklat tu. And my father warna tu merah, putih. So aku nak ke sana sebab ramai orang sangat blok, jadi susah nak nampak. Okay, yang merah-merah tu darah lembu je sebenarnya. Darah lembu, jangan jijik sangat. Memanglah. So inilah result macam biasa aku cakap tadi. Korang abaikan kepala dia tadi. Macam ekstrim sangat ia bentuk dia. So dia orang tengah potong kaki. And sebelah lagi potong kulit lah dulu sebelum potong daging. So ni darah lah. Ini kalau aku tergelincir ni, terkena kat muka, aku tak tahulah nak cakap apa. Memang merah lah muka aku. Okay guys, tadi itu macam biasalah yang aku cakap tadi. Memang ada kepenggal lah. Dia bahaya sikit. Alam, ayah. Okay, so ni lah result dia selepas potong kulit ya. Ni lah result dia. Peha kena gantung pula tu. Aku tak tahulah. So ni lah result dia. Macam biasalah, aku nak cakap apa lagi kan. Dah result dia. So masa ni lah aku tengah naik. And aku sebenarnya nak minta maaf sebab aku ni tak cakap banyak kan. Dah lah aku nak jalan lagi. Aku bebel-bebel. Masa ni ada kambing. Tapi tidak nampak sih. Yang tu nampak tak kambing warna coklat. Entahlah kenapa dia letak warna coklat. Tak letak warna putih. Nampak baik sikit. Aku dah nampak gerak-gerak tu kan. Tak nampak tak apalah. Masa ni aku lelah sangatnya nak naik turun dah. Naik bukit. Aku benci bukit. Aku dah dekat rumah kampung nenek aku macam biasa. Daripada rumah tadi sampai ke rumah macam biasa dah. Aku tak tahulah aku nak cakap apa. And aku tengah penat sangat guys. Aku tengah taklah tunggu apa. Aku macam tengah fikir nak buat video apa kan. Jadi yelah aku ni tak ada idea. Jadi sebab tu aku nak suruh korang bagi idea untuk aku teruskan buat YouTube. Aku semakin give up tau. Aku makin nak give up tau. Sebab yelah dah takdir kan. Masa ni aku explain kenapa kita ada raya haji. Ni lah aku nak cerita. Okay, masa ni aku nak cerita. Tapi sekejap je.
naik. Aku baru makan nasi kambing. Okay, cerita dia macam ni. Aku tahu cerita basic lah, cerita yang aku faham. Allah suruh Nabi Ibrahim AS untuk sembelihnya anak dia, iaitu Nabi Ismail. Sebab tu, tapi Nabi Ismail tu ditukarkan jadi kambing yang suci, kambing yang turun daripada langit dari syurga agaknya. Itu je lah aku faham. Sebab tu kita ada raya Aidiladha kan. Rugi tak pergi awal. Sekarang dah 11 dah ni guys. Takkan pendek ni je. Kita nampak yang lembu bergelapah tu dengan kena potong. Aduh lah, letih weh. Ini pun peluh-peluh ni. Dia asyik-asyik peluh kat mata. Kau dengar kan suara aku? Okay, masa ni aku sumpah rasa nak bersin, tapi dia tak nak bersin guys. Ni muka nak bersin tau, tapi tak jadi. Aku balik terlalu cepat lah. Sebenarnya aku nak pergi jalan-jalan naik motor, tapi aku tak berani lagi. Sebab aku baru berani pusing kedai mama je. Tak ada apa guys. Tapi alhamdulillah lah, raya haji ni kita dapat balik kampung semua. Aku pun tak tahulah lagi bila aku nak buat main game The Baby in Yellow tu. Ya Allah, rasa macam dah tak scary dah weh. Dah macam sebab berapa kali dah sebab gatal mata. Sebab kita dah berapa kali main, and sebab tu kita tak scare, kita tak takut. Wah, aku rasa mengantuk sangat sebab aku bangun pukul 8.10 kau tahu. Nak buat apa ya guys? Boring ni. Kalau tak ada buat apa, kita nak. Okay, masa ni memang aku dah tak ada idea dah. Aku rasa hari raya haji kita ni tak bermakna. Aku just tak confident, and that's why. And aku just nak minta maaf sebab kalau macam video ni pendek sangat. So agaknya di situ sajalah video kita kali ni. So bye bye. Selamat Hari Raya Aidiladha.